Dan ibadah dah tolak ke tepi. Jadi, persoalan yang paling besar sekarang, dari mana datangnya semua kekayaan dia tu? Kan? Macam mana seorang yang dulunya alim dan zuhud boleh tiba-tiba jadi orang paling kaya dalam sejarah? Okey, ada beberapa teori yang sangat menarik tentang ni. Satu, ada yang kata dia ni memang seorang peniaga yang genius, bijak gila. Teori kedua, ada yang percaya dia ni pakar alkimia, tahu tak, ilmu mistik yang boleh tukar besi biasa jadi emas. Wow. Ada juga riwayat yang sebut dia tahu Ism-e-Azam atau nama teragung Tuhan dan dia gunakan tu untuk berdoa minta kaya. Tapi, pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan sumber-sumber sejarah ialah Karun ni sebenarnya pembekal utama emas kepada Firaun. Dia pakar dalam bab-bab lombong dan proses emas. Dan seperti yang selalu kita dengar dalam banyak cerita, kekayaan yang melimpah ruah tu mula meresap masuk dan mengubah diri dia. Harta yang sepatutnya jadi rahmat dah bertukar jadi racun. Daripada seorang yang alim dan dihormati, dia berubah jadi seorang